Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wafi Daniel bin Jamrin, dan pada video kali ini saya akan menerangkan bagaimana litar H-bridge ini berfungsi. Litar ini berfungsi dalam 3 keadaan. Pada keadaan yang pertama, apabila switch 1 ditutup dan switch 2 dibuka, kita dapat lihat bahawa meter arus menunjukkan bacaan dan motor bergerak mengikut arah jam. Pada keadaan kedua pula, apabila switch 2 ditutup dan switch 1 dibuka, meter menunjukkan bacaan yang sama tetapi motor bergerak melawan arah jam. Dan pada keadaan yang terakhir, apabila kedua-dua switch ditutup, tiada bacaan ditunjukkan dan motor tidak bergerak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.